Assalamualaikum semua. Welcome to my channel. Vlog kali ni kami nak bawa hampa jalan-jalan dekat Putrajaya. Ada tempat special yang cantik yang kami nak hampa tengok dan rasa sendiri macam mana kelebihan Putrajaya ni. Biasanya kita tahu Putrajaya ni terkenal dengan bangunan kerajaan kan. Tapi kali ni kita tak pergi ke bangunan kerajaan. Kita tengok benda yang lain pula. Mungkin ada setengah orang dah tahu, tapi mungkin setengah yang belum tahu lagi. Macam kami tak tahu. So ni first time kami nak pergi melawat tempat ni. So jom ikut kami tengok apa yang best dekat Putrajaya. Jom. Cuba tengok jalan raya dalam Putrajaya ni. Nampak tenang kan. Lepas tu kiri kanan dia macam ada tiang lampu yang cantik. Lepas tu ada pokok-pokok. Lepas tu dia punya kereta pun tak banyak, mungkin sebab masa ni hujung minggu. So tak busy lah kan. Okay, kami dah nak sampai kat tempat yang kami nak pergi tu. Okay, kita belok ke kiri. So kita nampak ada bunga-bunga yang cantik, berbagai warna. Lepas tu dia ada tulis Taman Pertanian Putrajaya. Cantik kan? Okey, lepas tu belah kanannya pula kita nampak ditulis Laman Bromeliad. Maksudnya pokok bunga bromeliad lah. Cantik kan? Okey, lepas tu sampai dah tempat kita nak pergi tu, iaitu di Taman Botani. Okey, parking kat sini free je dan banyak parking, cumanya masa ni hujung minggu, so parking penuh lah. Kena pandai-pandai carilah. Okay, yang nampak dah signboard ada tulis Astaka Morocco. Astaka Morocco ni ada dalam Taman Botani Putrajaya. Selain tu kita nampak ada macam mini zoo kot kat depan ni, sebab nampak ada macam apa tu, ayam biru macam tu lah kat depan sentang dengan Astaka Morocco tadi. So boleh tengok lah ayam biru kat sini. Okey, sekarang ni jom kita masuk dalam Astaka Morocco. Kita tengok apa yang best dalam ni. Okey. Okey, Astaka Morocco ni merupakan tempat bersejarah. Kita boleh nikmati keindahan seni bina Morocco ataupun Maghribi. Ia dibina pada tahun 2003 dan siap sepenuhnya pada 2004. Okey, dalam Astaka Morocco ni kita dapat tengok binaan replika istana Morocco yang dihasilkan dengan penuh ketelitian dan dindingnya dihiasi dengan motif ukiran yang indah, termasuklah ayat Al-Quran. Seni bina replika Astaka Morocco ni serupa yang terdapat di Marrakesh, dibina atas pertukaran budaya antara Malaysia dan Maghribi. Susunan mozaik corak geometri yang berwarna-warni dan ukiran ayat Al-Quran dan nama Allah terdapat dalam seni bina di sini. Jom ikut kami nikmati keindahan Astaka Morocco. Jom. Hampa tengok ni kan, dinding dia sangat cantik. Nampak ada ukiran-ukiran ayat Al-Quran. Lepas tu nampak mozaik dia pun warna-warni. Nampak macam dekat Arab-Arab sikit kan. Cantik lah, unik. Marrakesh sama. Ni nampak dinding dia sangat cantik. Tiang pun cantik. Lepas tu ada senapang lah. Lepas tu nampak dulu apa tu sabit kot. Tempat kursi dia ni macam bilik mesyuarat je. Tak pastilah. Jadi kalau hampa nak masuk dekat dalam bahagian yang ada nampak macam bilik-bilik semua ni, kena bayar sikit lah. Tapi murah je, tak silap dalam RM5 macam tu seorang. So okey lah kan, taklah mahal. So kita bayar dengan harga RM5 tu, kita boleh tengok dan ambil gambar dalam ni. Tengok seni bina cantik. Tengok alat-alat yang diguna pun macam dekat apa tu, negara Arab kan. Kursi dia
Meja macam mana, bak pintu pun tengok cantik je. So tak rugilah banyak sikit pun. Berbaloi lah. Kalau hampa berminat nak tahu details pasal bilik-bilik ni, kursi lah, apa semua kan yang ada kat sini, kat dalam ada apa yang adalah Astaka Morocco ni, hampa boleh mai sini dengan bayaran yang murah, kita dapat tambah ilmu. Kat setiap bilik dia ada macam penerangan. So kita boleh tahulah sedikit pasal Astaka Morocco ni. Okay, masa ni memang ramai orang dekat bahagian luar ni ambil gambar. Nampak macam ramai budak-budak yang ambil gambar konvo, pakai baju bah konvo tu. So kami pun tak mau stay lama lah. So kami pun keluar daripada Astaka Morocco ni. Lepas tu kita ambil gambar sikit kat luar ni, dekat signboard Astaka Morocco ni. Nampak macam ada pokok berbentuk arnab, cantik kan. So boleh ambil gambar asli tempat yang spot yang cantik untuk ber-OOTD dekat depan ni. Nampak arnab, nampak perkataan, nampak bangunan belakang yang cantik tu. So memang terbaik. Dan dah habis gambar dekat depan Astaka Morocco, kita tengok dekat mini zoo ni, tengok meja binatang yang ada kat sini. Nampak macam ada ayam biru je. Okay, lepas tu kami pergi ke Taman Botani. Kat sebelah dia tu ada macam taman rekreasi lah kan. Ramai orang juga masa ni biasanya tengok macam family bawa anak-anak beriadah petang-petang. Okay, so kami turun ke bawah, turun tangga ke bawah sebab bawah tu depan tu ada lagi cantik tempat dia. Tengok nak masuk dalam apa yang menarik dalam Taman Botani Putrajaya ni. Nampak ada tasik, cantik kan dengan pokok-pokoknya. Air terjunnya, air terjun lah, air pancut lah. Tengok ada budak konvo bergambar. Nampak ada boat. Memang best lah, memang nampak tenang je dekat Taman Botani Putrajaya ni. Lepas tu kat sini boleh juga buat aktiviti berbasikal ataupun nak berjogging ke, nak berkelah ke, memang sesuai sangat. Okay. Tapi kami kali ni jalan-jalan je kat kawasan ni sebab first time sampai kan. Next time mungkin boleh plan untuk jogging kat sini pula, mana tahu. Sebab memang nampak macam best je kalau jogging kat sini. So hari pun dah petang, masa ni pun dah nak hujan, nampak langit pun dah gelap je. So kami nak gerak balik dulu, tengok dah masuk atas tu hujan lebat. So kami
Balik dulu, setakat ini sajalah perkongsian kami untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam next video. Thank you for watching. Bye-bye.